Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melaksanakan satu pentaksiran berterusan bagi subjek JPPP 1092 pengantar pengajian pendidikan iaitu tugasan 2 persembahan. Tajuk tugasan ini ialah aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia membentuk guru berjiwa pendidik. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Cik Syakirin bin Abdul Ghani atas segala tunjuk ajar dan juga ajaran beliau. Baiklah, berikut merupakan maklumat yang akan diperbentangkan oleh saya pada hari ini. Daripada pengenalan sehinggalah membuat satu rumusan terakhir. Baiklah, kita masuk kepada bahagian pengenalan konsep terlebih dahulu, iaitu sistem pendidikan yang membentuk nilai kepribadian pelajar sambil menyesuaikan diri dengan perubahan zaman pada zaman sekarang. Iaitu guru ini perlulah bijak dalam memilih, orang kata, situasi pembelajaran mengikut peredaran zaman kepada murid yang akan diajarkan. Baiklah, kita masuk kepada 1.1, definisi the big idea, pendidik berjiwa dan pendidik dinamik. Untuk pendidik berjiwa ialah guru perlulah memiliki sikap yang minat mendalam, empati dan nilai keguruan yang sangat tinggi pada seorang guru, dan juga meletakkan pembentukan sosial murid sebagai keutamaan, bukan sekadar penyampai silibus. Dan yang terakhir ialah sentiasa melakukan refleksi diri untuk penambahbaikan dalam PDP. Yang kedua ialah pendidikan bersama, iaitu melibatkan kolaborasi yang strategik antara sekolah, ibu bapa dan komuniti luar. Selain itu, perlu mewujudkan ekosistem pembelajaran yang saling menyokong antara guru, murid, ibu bapa ataupun pihak sekolah. Dan yang ketiga ialah membentuk pendidikan yang dinamik, yang di mana sistem bersifat fleksibel, inovatif dan sentiasa relevan dengan perubahan global. Yang juga berteraskan penggunaan teknologi digital dan pemikiran aras tinggi. Baiklah, kita beralih kepada slide seterusnya, iaitu 1.2, hubung kait kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Apakah matlamat KPPB? Matlamat utama KPPB ialah untuk mencapai pembelajaran deep learning, yang di mana murid mampu menghubungkan ilmu dengan kehidupan yang sebenar. Ini juga merangkumi 6C, iaitu karakter, pemikiran kritis, kreativiti, kewarganegaraan, kolaborasi dan juga komuniti. Jika dilihat dari segi pendidikan yang berjiwa, ianya mengutamakan kerangka KPPB untuk memastikan setiap aktiviti di dalam kelas adalah bermakna dan juga tidak membosankan. Jika dilihat dari segi pendidikan yang dinamik, ianya bertujuan untuk mencapai apabila kompetensi 6C ini berjaya diterapkan dalam diri setiap murid melalui pedagogi yang bermakna. Baiklah, kita beralih kepada tajuk yang seterusnya, iaitu 2.0, aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia. Yang di mana aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia ini merujuk kepada standard kualiti pendidikan Malaysia dan juga matlamat yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 hingga tahun 2025. Plan ini dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk meningkatkan kualiti sistem pendidikan di negara kita ini. Baik, kita beralih kepada 2.1, iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM G2. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua ini ialah satu instrumen penilaian kualiti sekolah yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menilai tahap kualiti pengurusan dan kualiti pengajaran di sekolah-sekolah Malaysia. Ianya menekankan 5 standard utama SKPM G2. Itu yang pertama ialah kepimpinan, iaitu dalam menilai hala tuju sekolah, pengurusan perubahan, kepimpinan institusional. Yang kedua ialah pengurusan organisasi, iaitu seperti sumber manusia, kewangan, kemudahan, persekitaran pembelajaran. Yang ketiga pula ialah pengurusan kokurikulum dan hal ehwal murid. Yang dinilai ialah kokurikulum akademik, aktiviti kokurikulum serta disiplin dan juga kebajikan murid. Yang keempat ialah pembelajaran dan pemudahcaraan dalam PDPC, yang di mana ianya merancang PDPC, kaedah pengajaran, penggunaan bahan bantu mengajar dan pentaksiran berterusan murid. Yang kelima ialah kemenjadian murid, yang di mana lihat ialah
pencapaian akademik, sahsiah dan disiplin murid, penyertaan kokurikulum serta kemahiran insaniah yang ada dalam diri murid. Baiklah, kita beralih kepada tajuk yang lebih mendalam lagi, iaitu 2.2 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Ianya menekankan 3 perkara, iaitu 5 aspirasi sistem, 6 aspirasi murid dan 11 anjakan. Untuk kita lihat yang pertama ialah 5 aspirasi sistem. Yang pertama ialah akses, yang di mana setiap kanak-kanak Malaysia ini berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi mencapai potensi diri setiap murid. Yang kedua pula ialah kualiti, yang di mana standard pendidikan negara kita ini perlulah setanding dengan standard antarabangsa. Contohnya seperti PISA dan juga TIMSS. Yang ketiga ialah equity, yang di mana ianya ialah merapatkan jurang pencapaian antara murid bandar dan juga murid luar bandar serta tahap sosioekonomi mereka. Yang keempat ialah perpaduan, di mana sekolah dijadikan satu tempat memupuk interaksi dan juga persefahaman antara kaum. Dan yang kelima ialah kecekapan, iaitu memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit yang diperbelanjakan oleh kerajaan. Baiklah, kita lihat pula pada 6 aspirasi murid. Yang pertama ialah pengetahuan, iaitu murid perlu celik huruf, angka serta berpengetahuan yang luas. Yang kedua ialah kemahiran berfikir, yang mana murid ini mampu membuat analisis dan juga inovasi seperti kebat. Yang ketiga ialah kemahiran memimpin, iaitu murid berupaya untuk memimpin diri sendiri dan juga orang lain secara berkesan. Yang keempat ialah kemahiran dua bahasa, iaitu murid perlu menguasai bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris sebagai bahasa global mereka. Yang kelima ialah etika dan kerohanian, iaitu mempunyai pegangan agama dan moral yang kukuh untuk mendepani cabaran hidup. Yang terakhir iaitu identiti nasional, iaitu mempunyai semangat patriotisme dan juga cintakan negara tanpa mengira kaum. Bila kita beralih kepada 11 anjakan yang telah dilaksanakan oleh PPM. Yang pertama ialah untuk menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Yang kedua pula ialah memastikan setiap murid profesion dan dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Yang ketiga ialah melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai-nilai murni. Dan yang keempat ialah transformasi keguruan sebagai profesional pilihan. Yang kelima pula ialah memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Yang keenam ialah mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan yang diperlukan oleh setiap sekolah. Yang ketujuh ialah memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Yang ke-8 ialah transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan. 9 ialah bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. 10 ialah memaksimalkan keberhasilan bagi setiap ringgit yang dikeluarkan oleh kerajaan. Dan yang terakhir, yang ke-11 ialah meningkatkan keteluasan accountability awam. Kita beralih kepada 3.0, iaitu analisis impak terhadap sistem pendidikan. Baiklah, kita masuk pada tajuk lebih mendalam, iaitu 3.1 impak kepada kurikulum dan juga pembelajaran murid. Jika kita lihat dari segi kurikulum, ianya disusun semula agar lebih relevan dengan keperluan semasa dan juga menekankan kemahiran abad ke-21, iaitu kreativiti, komunikasi, kolaborasi dan pemikiran kritis serta integrasi teknologi dan juga SDM dan Tibet. Jika lihat dari segi pembelajaran murid pula, murid menjadi lebih aktif dan juga terlibat dalam pembelajaran kendiri. Projek-projek yang diasaskan ialah berdasarkan masalah dan memperoleh motivasi melalui pendekatan yang interaktif. Pembelajaran juga menjadi lebih holistik dan meliputi aspek akademik, sosial, ekonomi dan nilai-nilai murni. Baiklah, yang seterusnya ialah 3.2, iaitu transformasi peranan guru dan pemimpin sekolah. Guru ini berperanan dari segi penyampaian ilmu kepada fasilitator pembelajaran, iaitu murid. Dan yang seterusnya ialah menggunakan teknologi digital untuk memperkayakan pengalaman murid
Dan yang ketiga ialah menjadi pembimbing dalam pembangunan sasiah dan juga kemahiran insaniah murid. Jika dilihat dari segi pemimpin sekolah, ianya berperanan sebagai pengurus perubahan, memastikan budaya sekolah menyokong inovasi, membina visi pendidikan yang dinamik dan juga inklusif. Dan yang ketiga ialah menggalakkan kolaborasi antara guru, murid, ibu bapa dan juga komuniti setempat. Baiklah, kita beralih kepada slide seterusnya, iaitu 3.3, kepentingan latihan guru dalam menepani pendidikan dinamik. Untuk kepentingan yang pertama ialah peningkatan kompetensi, iaitu latihan yang berterusan ini membolehkan guru menguasai pedagogi moden, teknologi digital dan strategi pembelajaran yang inovatif. Untuk kepentingan yang kedua ialah peningkatan kompetensi, itu di mana guru ini lebih bersedia menghadapi cabaran kurikulum baru, keperluan murid yang pelbagai serta perkembangan global. Dan yang ketiga ialah pembangunan profesional. Ini penting bagi melatih untuk meningkatkan keyakinan, motivasi dan juga meningkatkan profesional keguruan mereka. Kepentingan yang keempat ialah kesan kepada murid. Itu guru yang terlatih dapat menyampaikan pembelajaran yang lebih berkesan, relevan dan bermakna kepada setiap murid yang diajar. Baiklah, kita beralih kepada tajuk besar yang seterusnya, iaitu 4.0, aplikasi dan manifestasi pendidikan berjiwa. Iaitu guru berjiwa pendidik bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi membentuk jiwa murid dengan kasih sayang, kreativiti dan teknologi. Manifestasi ini adalah untuk menjadikan bilik darjah sebagai ruang pembelajaran yang hidup, dinamik serta penuh inspirasi. Baiklah, kita balik kepada ciri-ciri guru berjiwa pendidik dalam bilik darjah, yang di mana ini dilihat daripada beberapa sudut, iaitu yang pertama ialah ikhlas dan empati, yang di mana guru ini memahami keperluan murid, mendengar dengan penuh perhatian dan memberikan sokongan moral kepada murid yang betul-betul memerlukan perhatian daripada guru. Yang kedua ialah komitmen terhadap perkembangan murid, yang di mana ini fokus bukan hanya pada pencapaian akademik tetapi juga sasiah, emosi dan sosial murid. Yang ketiga ialah kreativiti dalam pengajaran, di mana ianya menggunakan pendekatan inovatif untuk menjadikan pembelajaran ini lebih menarik dan juga bermakna. Yang keempat ialah kesabaran dan juga ketekunan guru, yang di mana ianya menerima kepelbagaian murid dengan sabar, membimbing mereka mengikut kemampuan masing-masing. Dan yang terakhir ialah dari segi ciri-ciri inspirasi dan juga teladan guru. Guru ini menjadi role model yang menunjukkan nilai murni, disiplin dan semangat belajar sepanjang hayat kepada murid. Baiklah, kita balik kepada 4.2, itu contoh praktikal integrasi teknologi dan kreativiti, KPB, kemahiran pemikiran, penyelesaian masalah dan juga berinovasi. Yang pertama ialah penggunaan aplikasi interaktif, yang di mana ini guru boleh menggunakan platform seperti Kahoot, Quizizz atau Padlet untuk menjadikan pembelajaran mereka ini lebih menyeronokkan dan juga kolaboratif. Yang seterusnya ialah guru boleh melaksanakan pembelajaran berasaskan projek, yang di mana murid ini perlu menghasilkan produk yang kreatif seperti video pendek, poster digital atau aplikasi mudah alih untuk menyelesaikan masalah sebenar. Selain itu juga, guru boleh menyediakan satu praktikal seperti integrasi teknologi AR atau VR, yang di mana guru boleh membawa murid mengembara secara maya ke muzium, tapak sejarah atau makmal saiz untuk pengalaman pembelajaran yang mendalam. Contoh seterusnya pula ialah gamifikasi, yang di mana ialah elemen permainan dimasukkan ke dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan juga penglibatan murid. Dan contoh yang terakhir boleh dilakukan ialah kolaborasi digital, iaitu murid bekerjasama melalui Google Classroom ataupun Microsoft Teams dan juga platform lain untuk berkongsi idea dan membina projek bersama-sama. Baiklah, kita telah berada pada bahagian terakhir, iaitu 5.0, rumusan. Setelah sekian maklumat yang telah diberikan, marilah kita membuat satu rumusan berdasarkan tajuk yang telah dibentangkan ini.
Bila untuk 5.1 iaitu sintesis aspirasi pendidikan dan jiwa pendidik, yang di mana aspirasi pendidikan negara ini menuntut kurikulum yang dinamik, pembelajaran murid yang holistik serta guru dan pemimpin sekolah yang bertransformasi dalam mendepani cabaran abad ke-21. Namun, roh sebenar pendidikan terletak pada jiwa pendidik, keikhlasan, empati, kreativiti dan komitmen guru dalam membimbing murid. Bukan sekadar untuk kecermelangan akademik, tetapi juga pembentukan sasiah, nilai dan juga kemahiran insaniah murid. Sintesis ini adalah untuk menegakkan bahawa aspirasi pendidikan hanya akan berjaya jika digerakkan oleh pendidik berjiwa besar yang mampu mengintegrasikan teknologi, inovasi dan nilai murni dalam bilik darjah. Gabungan kurikulum yang relevan, kepimpinan sekolah yang visioner, latihan guru berterusan serta jiwa pendidik yang tulus akan melahirkan generasi masa hadapan yang seimbang, berakhlak mulia, berdaya saing dan juga bersedia untuk menghadapi cabaran global. Baiklah, untuk slide yang terakhir iaitu 5.2 penutup. Keseluruhannya, sistem pendidikan kita ini memerlukan kurikulum yang relevan dan juga fleksibel untuk mendepani cabaran global. Selain itu, guru dan pemimpin sekolah yang bertransformasi sebagai fasilitator, pembimbing dan juga pengurus perubahan. Yang terakhir adalah ianya memerlukan latihan yang berterusan bagi memastikan guru sentiasa kompeten dan juga berdaya saing. Baiklah, sekian dahulu daripada saya. Nama saya Muhammad Abuzar bin Muhammad Mazlan daripada program PPI SMP 2025-2026 daripada unit Bahasa Melayu 2. Sekian, terima kasih.